Tengok ni guys, ini Honda Civic Facelift 2025. Ini 3 benda saya suka, 3 benda saya langsung tak suka pasal model ni. Let's go. Nombor 1, design dia lah. Civic ni tetap handsome. Facelift dia tukar sikit-sikit sahaja, tapi confirm dia lagi lawa, lagi sporty daripada model lama. Bumper bawah ni dah nampak macam BMW M Sport dah. Yang tak bestnya, dekat belakang ni macam dia tak tukar langsung. Lampu ni je dia baru sikit, dia bagi smoke effect, tapi macam dah gelap sangat dah. Tekan brake pun lampu dia malap je. Lepas tu exhaust dekat bawah tu pula macam dia londeh sangat. Dari belakang boleh nampak all the pipes. Apa yang aku suka, Honda Malaysia sekarang bagi skrin besar ni dengan semua function. Google built-in, Apple CarPlay, Android Auto, semua wireless as standard. Even if kalau korang beli model yang paling murah sekali. Inilah Honda Malaysia dah betul-betul faham customer Malaysia punya minimum requirement. Mesti ada CarPlay. Brand-brand lain yang tak faham lagi tu, I don't know what to say lah. Tapi Honda pun tak perfect lah sebab dia masih lagi insist nak pakai dia punya lane watch. Tengok ni, dia punya kamera dah lah blur. Tapi paling teruk sekali kalau korang tengah drive ikut map, kalau signal, terus hilang map tu. So later kalau korang nampak Honda tak signal, jangan marah ya kalau dia signal tak nampak map. Apa yang betul-betul super pasal Civic ni, dia punya fuel consumption lah. Versi turbo ni aku bawa sendiri dapat 14 km per liter. Itu dah cukup bagus lah sebab kereta ni dah cukup power. But what's even better, hybrid ni. Aku bawa style sama, dah lah kereta ni jauh lagi laju, lagi power. Dia punya consumption much lower. Aku dapat lebih 22 km per liter. Azia pun kalah babe. Last sekali aku tak suka, electronic parking brake kereta ni. Most other cars dia akan apply automatically bila korang masuk park. Tapi yang ni dia lain sikit. Dia cuma pasangkan EPB masa korang offkan engine. So kalau korang bawa macam biasa, stop, masuk parking, lepaskan brake, kereta ni akan gerak sikit, lepas tu dia stop pakai gear park dia. Benda ni aku tak tahulah boleh tahan berapa lama before rosak. So ini dia guys, Honda Civic Facelift. Best ke tak best? Tulis kat bawah.